Saya tak tengok drama Melayu, saya tengok filem Tamil. Boy. Oh, filem Tamil sebab dia boleh mengasah critical thinking. Kita takkan boleh harga ending dia macam mana. Bener. Kalau kau hukum mati dan hidup lagi. Tu. Drama Melayu kau tak payahlah tengok. Buat masa sakit hati. Nak malam raya. Kau tengok malam raya. Drama Melayu ni malam raya senang. Dia beza dengan drama sempena Hari Gawai lain. Semua mesti happy ending. Tengok drama Tahun Baru Cina. Cuba tengok malam tu. Sudah ni pakai baju merah, mak bagi angpau, papa tarian singa. Happy. Ya. Drama Melayu tak ada haka meninggal. Itulah. Kau tengok dialog malam raya tu kan. Mak, mesti seronok kan kalau esok kita dapat makan ketupat sesama. Tu nak mati tu. Kau tengoklah. Kau tengok tak? Nyampah betul tengok. Bener sih. Tu cakap tu, tak ada tengok. Betul. Tu saya kata tadi. Kan? Orang kata, kita jangan nak sombong. Sampai masanya kita takkan ada apa yang kita ada. Saya pernah menjadi pengarah undang-undang dan penguasaan. Kan? Macam saya kata tadi, I'm a legal advisor previously. Betul. Tapi sampai masanya, dulu saya sampai ambil cuti setahun. Sambil cuti tahun 2017 saya ambil cuti setahun. Cuti tanpa gaji setahun. Allah. Sebab nak fokus pada ceramah, nak cuba dulu. Pak saudara saya kata, Pak Ngah kata, kau nak sebelum kau nak berhenti kaki sebelah dah dekat luar ke belum? Sudah kita dah sedap dah. Jadi pengarah undang-undang. Gaji dah ada, dah stable dah. Kemudian kita ada enforcement officer bawah kita 80 orang. Kita ada 10 bailiff, kita ada 10 pembantu tadbir, kita ada 2 PA Yogesh dengan Shima. Kita dah ada dah PA semua dah ada. Kita dah ada kemudahan dah. Tapi saya lepas tu saya cuti tanpa gaji. Cuba sama setahun. Tak sampai 10 bulan bos saya telefon masuk kerja balik. Sebab dia kata second man bagi advice tak sama dengan saya. Saya kena kerja balik. Saya pun kerja. Lagi teruk. Siang kerja, malam ceramah. Siang kerja, malam ceramah. Sabtu Ahad langsung tak duduk rumah. Kalau ceramah jauh pergi Sabah Sarawak terpaksa ambil cuti.